Okay geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Kecil Cerita Garage. Okay, so hari ni aku dapat sebiji motor Ego Avantis . So ni nak buat servis CVT lah, full service. So korang boleh tengok barai motor ni. Minyak dah keluar ikut air filter. Lepas tu apa, dia punya ni pun dah berkeladak kau-kau ni. Dia punya roller pun dah petak ni, nampak? Roller petak amat. So nanti roller kita tukar, cuci semua ni. Dia punya top drive. Rasa tak pernah servis kot. Siap berkarat. Macam terendam banjir je. So nanti kita cuci semua ni, cuci bersih-bersih. Lepas cuci nanti aku update video. Puli depan dia dah berlekuk sikit, tapi boleh pakai . Itu kan roller, cuci elok ni. Ni barai, nanti letak grease kat dalam dia. Cuci sikit-sikit. Lepas tu nanti pasang balik. Okay, so korang yang mana pakai skuter tu nak servis CVT boleh roja-roja kecil. So kita boleh sembang lah harga. Murah-murah punya kita bagi. Yang penting puas hati. So sekarang ni kita dekat proses pencucian lah. So korang boleh tengok dia punya cover CVT dia pun memang sangat kotor lah. So ni nanti kita cuci. Cuci. Lepas tu nanti barang-barang yang ada tu nanti dia punya puli apa benda semua kita rendam jugalah. So aku pakai degrease je. Jom tengok dia punya keladak dia. Memang akan keluar semua kotoran-kotoran degil. Nanti kita pakai brush lah. Video cuci ni kalau aku masuk sekali kat YouTube panjang je lagi. So nanti aku dah siap cuci, nanti aku akan update video dengan korang. Okay, so ni aku baru lepas cuci. Dapat bersih macam ni je. Itu yang hitam-hitam tu, aku rasa motor ni pernah terendam banjir dulu. Dia jadi macam karat. Kalau aku rajin nanti aku gosok sikit lah pakai kertas pasir, bagi bersih sikit. Lepas tu nanti baru aku pasang lah. Ni pun cover ni aku dah cuci. Ni antara barang-barang di top drive semua yang aku dah cuci. Memang motor ni pernah rendam banjir ni sebab berkarat-karat ni. So nanti kalau rajin nanti aku gosok lah. Gosok, lepas tu nanti baru pasang. Okay, aku rasa tu je lah video aku untuk kali ni. So video untuk pemasangan tak payahlah panjang sangat je lagi videonya. Okay, terima kasih yang mana support aku. So korang yang mana nak servis boleh roja aku, okay? 011101490993 Kecil Cerita Garage. Korang boleh search dekat Google aku punya bengkel. So nak datang pastikan buat appointment, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.